Kaya dan mewah, dua perkara yang sering disalah anggap sama. Tapi sebenarnya ia sangat berbeza. Mewah tu apa yang orang nampak. Rumah besar, kereta mahal dan beg berjenama. Tapi kaya adalah berapa lama anda boleh bertahan tanpa pendapatan. Sebab itulah perkara pertama yang anda perlu bina bukannya kemewahan tapi simpanan. Matlamat pertama, simpan sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan. Bila dah capai, teruskan ke tahap seterusnya. Tapi jangan berhenti di situ, bayangkan jika anda boleh capai 12 bulan simpanan. Atau lebih baik, bina pendapatan pasif melalui aset seperti rumah sewa ataupun perniagaan. Tapi kalau menyimpan tu mudah, kenapa ramai orang gagal? Ini kerana 80% kejayaan menyimpan bukannya tentang ilmu tapi tentang tabiat. Anda boleh tahu banyak perkara tentang kewangan tapi kalau masih boros, masih lebihkan kemewahan daripada kestabilan, susah nak bina kekayaan. Sebab itulah salah satu cara terbaik untuk disiplinkan diri adalah dengan menyimpan dalam bentuk emas. Sebab emas bukan untuk dibelanjakan tapi untuk disimpan. Mulakan langkah pertama anda hari ini, rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold. Atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Jangan sekadar nampak mewah, jadilah benar-benar kaya. Ingat Public Gold, mudah, murah dan patuh syariah. Jemput follow.